Saya punya stock cord ni dah bermasalah. Boleh tengok dekat atas tu, air dah menitik dan dia punya ni dah loose dah. Okay, saya buka. Dia punya dah loose. Tak boleh nak tutup dah. Tak boleh nak tutup. Jadi memang kena gantilah, dah rosak. Okay, jom kita tukar. Okay, yang mudah sekali tutup ni. Tutup ni dulu. Okay, kita tak nak bagi air mancut. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, mula-mula sekali apa yang saya buat adalah saya kena pecahkan dekat sekeliling stock cord ni. Sebab dia dah disimen. Jadi saya kena pecahkan supaya bila saya buka ambil spana, saya boleh pusinglah stock cord ni keluar dan saya boleh gantikan dengan yang baru. Sebab masalah saya adalah stock cord saya dah loose dan menyebabkan tak boleh nak kunci dah air tu untuk kita tutupkan air lah. Setiap kali nak kunci dia akan reset balik sebab dah loose. Jadi saya pecahkan ni. Pecahkan ni pun perlukan penelitian juga lah, sebab takut tersalah ketuk, pecah teruk kan buruk sangat. Kalau salah ketuk pula takut terbocor pipe pula. Jadi saya basahkan juga sikit untuk saya buang kotoran-kotoran dan saya sambung ketuk balik. Benda ni perlukan kesabaran lah. Sebab pertama kali buat ni payah sikit. Saya ambil spana tadi, saya try pusing memang tak boleh. Saya cuba pun tak boleh juga. Saya ketuk lagi. Saya try buang simen-simen yang saya nampak. Walaupun saya dah tak nampak simen dah, tapi masih lagi tak boleh. Tapi saya ketuk juga sebab logiknya boleh lah. Tapi saya pakai spana tak boleh. Saya pakai spana lain pun tak boleh juga. Jadi saya cuba cara yang macam-macam cara. Kali ni saya lockkan dengan spana tu, kemudian saya ambil spana yang saya pusing. Masa ni saya dah perasan dah saya punya thread dekat luar ni pun dah loose dah sebenarnya. Sebab saya try pun tak boleh. Sebab satu lagi saya beranggapan spana hidup ni dia ada gap sikit, dia akan ada bergerak-bergerak sikit kan, mungkin sepayah sikit saya nak pusing. Tapi saya dah tak boleh. Saya buat cara yang sama, saya ulang lagi, saya ketuk buat lubang tu. Saya tengok apa yang boleh lagi untuk kita keluarkan. Tapi itulah, cuba macam-macam. Saya buat berulang kali benda yang sama. Saya dah, masa ni dah buntu dah. Kita tengok sini, sekeliling dia semua dah settle dah. Dah tak ada dah simen-simen yang melengkap. Tapi saya tak pasti kenapa tak boleh buka stock cord ni. Tadi singgah DIY tak ada jualan satu ni macam ni. Kita beli kat kedai hardware lah. Kedai hardware 17. Kedai ni pun dah berkat karat dah dia punya ni. Tak apa dah. Macam mana saya tahu 17? Saya dah try kat hardware tadi. Saya rasa 17 lah. Okay, tengok macam mana. A few minutes later. Tu tak ngam saiz dia. Terpaksa angkat lagi dua, saiz 15 dengan saiz 16. Ini harga dia RM6, ni harga dia RM18.5. Okey, jom kita try. Okey, kali ni saya nak cuba spana mati pula. Sebab alur dia ni dah ada yang rosak, tapi masih lagi nampak ada yang elok. Saya pergi dekat alur yang elok tu dan kemudian saya masukkan spana saiz 15 dan saya ketuk. Saya ketuk sampai kat ujung tu, memang dah solid dah masuk tu. Bila saya pusing, Allah, dia bergerak. Maksudnya ada loose juga. Saya dah tak tahu nak buat apa dia ni. Saya cuba masuk lagi, sekali lagi. Saya ketuk lagi dan okay, loose. Saya sembuh pula antiran sebab dah tak tahu nak buat apa. Dan saya ketuk lagi dalam ni supaya mana dah tahu ada simen-simen lagi yang masih tak ni. Saya cuba lagi spana, tapi masih lagi loose dan tak dia buat apa dah. Masih dah buntu dah, terduduk dah. Tapi saya buat je lah, takkan nak biar macam ni kan. Masa dah lebih tengah hari macam tu lah. Bayangkan daripada pukul 8 pagi sampai dah tengah hari tapi tak mendatangkan apa-apa hasil. Jadi saya letak je selotip ni sebab tak tahu nak buat apa. Saya pakai spana, memang tak ada jadi hasil juga. Saya buat sampai saya tak tahu nak buat apa. Saya ketuk je ke sekeliling tu bagi nampak alur. Dan saya cuba lepas tu pun tak jadi apa juga. Sama je hasilnya. Tapi takkan nak biar kan. Terpaksalah buat juga. Tiba-tiba baru datang idea nak buka kepala stock cord ni. Tapi dah terlambat lah sebab alur semua dah rosak. Jadi saya nak masukkan tu pun dah tak boleh, dah loose. Jadi tak mendatangkan hasil juga. Saya pun ketuk-ketuk jalan lagi sampai buntu. Saya ketuk lagi, saya pasang balik. Saya pun tak tahu kenapa saya pasang balik. 1 hour later.
Akhir sekali saya dah geram, saya ketuk-ketuk je stock code ni, saya ketuk dia mengikut arah dia buka, tapi saya tak ikut dalam video sebab saya dah buntu dah. Ini adalah akhirnya, hasilnya selepas saya berjaya. Lepas ketuk tu mengikut arah buka, akhirnya dia berjaya berpusing dan akhirnya saya berjaya buka lah stock code ni. Sebab itulah setiap kesulitan tu insyaAllah akan datang kemudahan, tapi kita kena bersabar. Kalau saya berhenti tak adalah awal. Kalau saya berhenti, memang saya tak ada berjaya dah nak buka, dah saya akan panggil tukang. Tapi Alhamdulillah akhirnya saya berjaya buka benda ni. Masa ni pun dah pukul berapa dah lambat dah ni. Ini adalah dia punya dalam stock code yang dibuka. Dia dah buka pula, saya try dengan stock code yang saya beli tu. Rupanya tak muat. Saya beli kat DIY, jadi saya terpaksa cari kedai yang lain untuk saya beli stock code ni yang sama jenis dengan yang lama. Sebab kita tak boleh nak ganti yang dalam tu. Kalau nak ganti yang dalam, kita kena pecahkan dinding. Tapi saya tak pandai lah nak pecahkan dinding, banyak proses. Jadi saya terpaksa cari kedai untuk ganti benda ni. 1 hour later. Okay, dah banyak kedai cari. Semua kedai tak dia jual satu macam ni. Dia jual satu set. Dan tak semua benda ni dia fit dengan benda ni. Jadi saya terpaksa minta kedai buka. Sebab ada kedai yang tak nak buka. Dia kata dah seal. Dia kata dah benda tu dah seal siap-siap. Tak kalah dah seal siap-siap. Tak apalah. Tapi kedai ni boleh buka. Tapi harga dia RM18 lah. Tapi boleh masuk dan okey lah, kita tukar. Tengok ni dah barai dah ni. Dah barai dah dia saya kerjakan ni. Sebab tadi dah buka. Tapi tak apalah. Tengoklah macam mana. Tukar. Okey, ini cara nak buka kepala stock code tu. Ambil 2 sepanah hidup. Satu pegang dia punya badan dan satu lagi pusingkan dia punya kepala tu. Mudah je, boleh buat sendiri. Jangan pakai tangan pula. Memang tak bergerak lah benda tu. Kena pakai sepanah. Okey, jom pasang kepala stock code yang baru. Kita buka lah. Tadi dah buka dah pakai ni, pakai spanner. Boleh buka dia punya ni. Macam ni saya 16. Tadi yang lama tu saiz 15. Bahkan dah rosak tu saya boleh masuk saiz 14 pun dekat dia punya badan dia, di kepala dia tu. Okey. Tak perlu letak apa-apa seal tape ke, tak perlu. Masukkan je. Pastikan masuk menegak lah. Dan masukkan tu, ketatkan guna spanner. Tapi jangan ketat terlalu beria. Ketat sekadar ketat je. Kalau beria sangat nanti nak buka lagi payah. Ketat, betul-betul ketat. Okey, dangam. Cukup lah sekadar tu. Tak perlu nak paksa-paksa. Okey, kita buka air. Check dekat sini ada air. Leaking tak ada. Tak ada basah. Kalau tak ada basah, dan cuba buka ni. Okey, lulus. Penat. Okey, semoga manfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih menonton. Okey, ini adalah jumlah kos yang dikeluarkan. Ini adalah RM6, RM8.50. Ini RM10. Kemudian 10, 8, 6, RM24.50. Kemudian ni RM18. RM18, 24 tambah 8. Dah biasa pakai kalkulator, tak tahu dah. RM32.50. RM40, lebih kurang. Ini 13. Total lebih kurang dalam 50 lebih lah. 50 lebih untuk kos barang.